Nanti dulu nanti. Kita tengok ni, kita ambil dia punya kesimpulan je. Main tadi mana main? Ya, saya, bos. Ni. Yang dengar ya, kita hari ni bukan mesyuarat tau. Sebab hari ni kita berfikir, kita macam tunjuk perasaan, kita tak boleh mesyuarat tengah panas. Kalau tengah panas, kau tengok tadi, dia cakap sikit ke kau pun panas juga. Kalau kau cakap sikit, kau awak pun panas juga. Penyudahannya tak selesai. Tapi jangan ingat ya, jangan ingat awak je boleh panas, kau panas juga. Jadi kita sama. Okey? Sementara pula di tengah panas, lagilah panas. Ini ada 8. Ada 8 tuntutan ya. Nombor 1, hentikan segala aktiviti yang berjalan di atas tanah dan wilayah adat orang asli. Setuju. Menarik balik lesen telah diberi kepada semua kerja kontraktor yang bekerja di atas tanah dan wilayah adat. Betul. 3, membayar pembasahan sewajarnya menurut Perlembagaan Persekutuan atas segala perasaan dan hadapi. 4, membatalkan semua reserve lain bertindih dengan tanah dan wilayah adat orang asli. Olehkan pengiktirafan atau pelindungan kesentosaan ke atas tanah dan wilayah adat orang asli. 5, mengiktiraf seluruh tanah dan wilayah adat orang asli menurut peta komuniti orang asli. Betul ni siapa buatnya? Awak buatnya atau kerajaan buatnya ni? Kalau buat sendiri tak tanah lah kawan, tak tanah kalau buat sendiri. Jangan ikut adat awak aja, adat kawan nak kira juga. Mengiktirafkan. Dengar. Nombor 5, mengiktirafkan seluruh tanah dan wilayah kawan orang asli juga tu tak? Ya. Nak tengok je. Tengok pelan dulu Datuk. Jangan kira pelan tak pelan. Tengok pelan. Awak cakap terang je tengok muka kawan, bukan dia muka orang putih tu. Tengok pelan dulu, tengok pelan dulu. Kan kita Apa tu? Kalau dia nak temunuh bukan satu temunuh, tak juga. Kalau 2 atas nikah, 2 atas Apa nikah saja? lah. Kawan cerita ke kawan orang asli, bukan cerita tanah lagi. Nombor 5. Dengar. Nombor 5, mengiktirafkan seluruh tanah dan wilayah adat orang asli menurut peta komuniti orang asli. Pergi yang mana beritahu Datuk apa ni? Tuan Syed Syed MMK. Datuk Syakar. Minta dia ambil keputusan kita mengenai hal orang asli tu. Masyarakat Esko yang lepas. Awak ingat kawan ni megang telur ke duduk di sini? 6. Tapi telur tak memasak. Masih dulu. Kau ajak saya pergi awak tanah. Mula-mula dia kau tak ajak tanah. Jadi bezanya kawan awak asli cerdik sikit, awak terbangang sikit. Itu je lah benda beza. Baca. Tak apa yang penting, orang cakap apa yang penting okey je. Okey. 6, mansuhkan section 3 di bawah section mana? Mansuhkan subsection 3 kurungan 3 di bawah section 6 dan 7 dalam Akta Orang Asli 54 pindaan 74. 7, kerajaan negeri hendaklah menggunakan pakai UNDRIP sebagai rujukan untuk membangunkan tanah dan wilayah adat orang asli. 8, masukkan dasar pemberi pemilikan tanah orang asli yang tidak membawa apa-apa manfaat kepada masyarakat asli. Ni suruh masuk pula. Masuk dengan masuk lain pun. Cuba masuk dengan keluar bukan sama. Lain tapi masuk. Baik. Keluar banyak masuk. Baik ya, saya minta ni dia orang pergi ambil keputusan mesyuarat MMK. Ini sebelum awak nak buat tunjuk perasaan ni. Lepas dialog dulu, kau tengah buat mesyuarat, bukan duduk saja. Kena mesyuarat. Mesyuarat bukan sekali. Nak dapat anak ramai kena sekali ke? Ingat dapat anak seorang cucuk sekali je. Bodoh. Baik. Dengar. Dah ini tengah panas ni. Bawa kita pergi tempat sejuk. Datuk nak cakap ni. Dengar. Kau cakap. Dengar. Ini saya cakap dulu. Jangan nyampur. Dapat. Dah, saya tengah cakap, awak jangan menyampur. Saya nak bagi awak cakap lepas ni. Awak katalah saya macam-macam, tak apa. Saya dengar. Okey? Sekarang ni nak tempat panas ke nak tempat sejuk? Panas. Banyak hal lagi nak. Apa benda hai awak? Hai kawan lagi banyak kau nak mesyuarat. Tengok Datuk untuk jaga rakyat kami rakyat. Di mana? Kantin.
Jom, bawa benda ni ke ni. Baik, Dah habis dah ni? tuan-tuan dan puan, belum habis lagi. Belum habis. Kawan nak pergi minum, nak bawa orang. Jom. Okey, Datuk. Sementara Datuk kita pergi bersama minum, minta cop dulu terima. Lepas tu terpulang pada siapa-siapa nak minum dengan Datuk, boleh. Boleh. Dengar. Cop ni atas meja. Di sini tak boleh. Payah cop tu tak lekat. Jadi macam mana? Nak ikut Datuk ke nak tunggu sini? Tunggu sini. Datuk, kami tunggu sini Datuk. Cop.